Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak sampaikan satu pesanan yang boleh mengubah cara kamu melihat cabaran dan mengubah cara kamu menghadapi pelajaran. Pantang menyerah sebelum mencuba. Anak-anak ramai murid gagal bukan sebab mereka tak mampu, tetapi sebab mereka belum cuba tapi sudah mengalah. Belum buka buku sudah kata susah. Belum cuba jawab, sudah kata tak boleh. Belum mula ulang kaji, sudah kata tak faham. Belum dengar penjelasan, sudah kata tak suka. Wahai anak-anak, bagaimana kamu tahu kamu tak boleh kalau kamu tak pernah cuba? Keupayaan kamu tidak ditentukan oleh percubaan orang lain. Keupayaan kamu ditentukan oleh usaha kamu sendiri. Setiap murid yang berjaya hari ini pernah merasa takut, pernah merasa lemah, pernah rasa tak yakin, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka cuba, walau sedikit, walau perlahan, walau berulang-ulang. Ingat ini baik-baik. Percubaan kecil hari ini boleh menjadi kejayaan besar pada masa depan. Wahai anak-anak, kadang-kadang apa yang kamu rasa susah, sebenarnya hanya menunggu kamu ambil langkah pertama. Buka buku, kamu sudah mula. Tulis jawapan, kamu sudah bergerak. Faham satu topik, kamu sudah menang satu langkah. Cuba lagi, kamu sedang membina kekuatan. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Mereka ada perjalanan mereka, kamu ada perjalanan kamu. Yang penting jangan menyerah sebelum mencuba. Kalau kamu terus mencuba, kamu akan terkejut dengan kemampuan diri sendiri. Apa yang dulu mustahil jadi mungkin. Apa yang dulu kamu benci jadi kamu faham. Apa yang dulu kamu takut jadi kamu kuasai. Sebagai pengetua, pengetua nak pesan satu ayat yang kamu mesti ingat. Sebelum kamu kata aku tak boleh, pastikan kamu sudah cuba dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan ketakutan mencuri peluang kamu. Jangan biarkan kegagalan kecil padamkan harapan kamu. Jangan biarkan rasa lemah hentikan masa depan kamu. Kamu lebih hebat daripada apa yang kamu fikir. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat semangat, keberanian dan motivasi setiap hari. Terima kasih anak-anak, pantang menyerah sebelum mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak sampaikan satu nasihat yang sangat penting dalam hidup seorang pelajar. Pilih kawan yang rajin sebab kawan yang rajin akan tarik kamu naik. Anak-anak, dalam hidup ini kita akan jadi seperti orang yang kita selalu rapat. Kalau kamu rapat dengan orang yang malas, lama-lama kamu pun akan jadi malas. Kalau kamu rapat dengan orang yang suka menangguh kerja, kamu pun akan ikut menangguh. Kalau kamu rapat dengan orang yang tidak peduli masa depan, kamu pun akan hilang arah. Tetapi bila kamu rapat dengan kawan yang rajin, kawan yang belajar, kawan yang fokus, kawan yang jaga masa, kawan yang hormat guru, kawan yang buat kerja sekolah, kamu akan rasa semangat mereka dan semangat itu akan tarik kamu naik. Wahai anak-anak, kawan yang rajin bukan selalu pandai tetapi mereka konsisten. Mereka buat kerja walaupun tak disuruh. Mereka ulang kaji walaupun tiada ujian. Mereka siapkan tugasan walaupun teman lain belum mula. Mereka hormat waktu dan hormat ilmu. Kawan begini adalah hadiah dalam hidup kamu. Pengetua nak kamu ingat, kawan boleh jadi tangga kamu naik atau lubang yang buat kamu jatuh. Pilihlah dengan bijak. Kalau kamu berkawan dengan orang yang rajin, kamu belajar disiplin, kamu belajar berusaha, kamu belajar buat yang terbaik, kamu belajar kuat. Kawan yang rajin akan kata, jom belajar sama-sama, jom buat latihan, jom ulang kaji lepas maghrib, jom siapkan kerja sekolah dulu, jom kita sama-sama berjaya. Itulah kawan yang kamu perlukan. Dan kalau kamu ada kawan yang malas, sayang mereka tetapi jangan ikut. Doakan mereka tetapi jangan tenggelam bersama mereka. Anak-anak, hidup ini perjalanan yang panjang. Kawan yang kamu pilih hari ini menentukan masa depan kamu esok. Sebagai pengetua, pengetua nak pesan dengan penuh kasih, cari kawan yang rajin, kawan yang bantu kamu bangkit, kawan yang ajak kamu buat kebaikan, kawan yang tarik kamu naik, bukan tarik kamu jatuh. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat nasihat, motivasi dan bimbingan setiap hari.
Terima kasih anak-anak. Pilih kawan yang betul, itu rahsia kejayaan kamu.